Assalamualaikum, salam Ramadan dan selamat berpuasa. Hari ini pula kita akan kongsikan cara masak ayam masak kalio. Ayam masak kalio ni dia macam rendang tetapi ianya basah sedikit ya. Bahan-bahannya pun lebih kurang macam rendang. Bahan-bahannya adalah yang paling penting ya, masak kalio ni bau dia lain macam. Sebab apa? Sebab kita guna daun limau, daun salam, daun kunyit, serai yang dititik ya, lengkuas yang dititik. Dalam masa yang sama juga kita ada bahan blend juga ya. Bahan blend dia halia, serai. Kita ada serbuk buah pala. Ini bukan serbuknya. Buah palanya saya ketukkan tadi ya. Kita ada serbuk lengkuas pula ya, lengkuas yang telah ditumbuk dan juga ibu kunyit yang telah pun ditumbuk ya. Kita panaskan sementara kita nak blend bahan-bahan yang belum di blend. Masak ni kena cepat kadang-kadang bulan-bulan puasa ni kan. Kita nak kejar masa, pergi kerja lagi, balik rumah nak masak lagi, sediakan lauk, betul tak? Bahan-bahannya untuk di blend, cili, halia, bawang merah dan bawang putih. Ini kita blend kasar. Cili ni kalau tak tahan pedas, bubuhlah sedikit ya. Kita akan blend halus. Blend, letak sedikit air. Okey. Kalau nak letak kerisik pun boleh, tetapi saya nak kongsi sedikit rahsia. Kalau nak rendang ataupun ayam masak kalio kita ni sedap, ya santan kena banyak. Contoh hari ni saya masak seekor ayam, kena pakai 3 biji kelapa ya, macam tu. Barulah sedap. Begitu juga masak rendang ya. Dan jangan kedekut sebenarnya bahan-bahannya ya, serai, lengkuas, bawang ni. Sebab bahan-bahan itulah yang menyedapkan lagi rasa rendang dan juga kalio ya. Okey, minyak pun dah nak panas. Kita nak standby untuk tumiskan terlebih dahulu ya. Masak ni senang, kita tumis kesemua sekali bahan. Besarkan sedikit api ya. Halia, serai, rempah 3 sekawan, lengkuas. Perasan tak kalau kita makan rendang ataupun kalio, kuah ni saja pun dah sedap. Sebab apa? Sebab ada bahan-bahan ni ya, ada serainya, ada lengkuasnya, ada bawang, cili, semua tu ya. Dia kaya dengan bahan-bahannya. Dan untuk menambah aroma kelazatan masakan kita, kena ada daun salam dan juga daun limau serta daun kunyit ya. Buah pala dan sedikit kunyit. Untuk rendang dan kalio jangan terlalu banyak pakai kunyit ya, memadailah sedikit saja. Kita akan tumiskan sehingga bahan ni semua masak, baru masukkan ayam. Okey? Ya Allah, bau dia wangi sangat-sangat. Bila dah keluar minyak macam ni, kita boleh masukkan ayam ya. Kalio ni bukan sahaja ayam, tapi kalau nak masak kalio daging pun boleh, kalio udang pun boleh ya. Kalio sotong pun boleh, tetapi kalau sotong jangan dipotong ya. Masukkan sotong tu bulat-bulat ya. Cubalah masak 30 hari kan, Ramadan. Setiap hari tu masak yang berlainan. Alah, Puan Haliza tak pandai masak. Kan ada hashtag air tangan Haliza Maisuri, klik je lah. Kan?
Okey, selepas kita gaul, boleh masukkan garam. Boleh masukkan perasa, ya. Ya Allah. Dan masukkan sedikit asam keping. Gaul dulu rata, masukkan santan, kecilkan api, biarkan ya mendidih sampai air susut, kuah susut, ayam lembut. Masaklah kalio kita. Okey, kita letak santan. Bismillah. Supaya dia tidak pecah santan, api kena slow. Masaklah dengan penuh kesabaran ya. Kesabaran itu adalah sebahagian daripada iman. Bulan-bulan puasa ni ya, jangan naik angin. Okey. Kita akan tutup, slowkan api. Tunggu sampai ayam masak dan kuahnya susut. Okey? Ayam kalio kita pun dah masak. Nampak tu cantik ya, dah keluar minyak dah. Bolehlah transfer dalam periuk lain ataupun pinggan lain untuk kita hidangkan ya. So hari ini ramai yang nak berbuka di rumah ini ya. Jadi kita letak terus dalam periuk, senang ya. Boleh layan diri tetamu hari ini. Dan itu daun kunyit ya. Daun kunyit ni memang sengaja saya masukkan, saya tak nak buang ya. Untuk orang kata apa? Menambah selera kalau tengok tu, dengan bau dia, dengan rupa dia ya. Masya-Allah, masya-Allah. Nanti boleh cuba. Boleh juga dijadikan hidangan untuk hari raya ya. Makan dengan ketupat ya. Sedap ni, ataupun nasi impit sedap. Makan dengan nasi pun sedap. Inilah rupanya ya, ayam kalio air tangan Haliza Maisuri. Jangan lupa try, jangan lupa cuba ya. Kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba.